Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah murid-murid, bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran yang baru. Hari ini cikgu ingin menerangkan berkaitan tajuk kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Terdapat 8 faktor yang menjadi dorongan kepada kuasa barat pada abad ke-19 dan ke-20. Yang pertama, perkembangan industri kereta. Kemunculan perusahaan kereta dan ciptaan tayar menambahkan permintaan getah asli selain menjadi bahan penting dalam perusahaan penebat barang elektrik. Yang kedua, kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Negara kita mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai untuk menanam ekspor seperti getah, tebu dan tembakau. Selain itu, negara kita juga kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Yang ketiga, industri pengetin. Industri mengetin merupakan ciptaan baru di Amerika Syarikat, memerlukan biji timah seperti industri mengetin makanan dan minuman, membuat tong minyak dan bumbung rumah. Kesannya, permintaan yang tinggi menyebabkan harga timah melambung naik. Yang keempat, pembukaan terusan Suez. Menghubungkan pelabuhan Sais di Lautan Mediterranean dan Suez di Laut Merah yang mempercepatkan urusan perdagangan antara alam Melayu dan benua Eropah pesat. Yang kelima, penciptaan kapal wap. Pada abad ke-19, menjadikan penggunaan kapal wap penting kerana dapat membawa muatan yang banyak, perjalanan yang cepat dan menjimatkan kos, menjadikan penghantaran barang dagangan semakin mudah dan murah. Yang keenam, penciptaan telegraf. Mewujudkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat berhubung dengan ejen dan wakil mereka di Tanah Melayu dengan cepat dan penglibatan Tanah Melayu menjadi penting dalam pasaran antarabangsa. Yang ketujuh, persaingan kuasa barat. Wujud persaingan antara Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat untuk mendapatkan tanah jajahan dan wakil dan wilayah takluk di luar Eropah. Dan yang ke-8, slogan beban orang putih. Bermaksud tanggungjawab mereka untuk bantu dan berikan kesejahteraan kepada penduduk wilayah yang dijajah bagi mewajarkan tindakan mereka. Oleh itu, ke-8 faktor ini adalah faktor pendorong kuasa barat datang pada abad ke-19 dan ke-20. Baiklah murid-murid, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran seterusnya.